Kami pagi ni nak buat aktiviti sikit. Kita akan pergi kepada Petang Island Resort ni. Sebuah island yang dah tinggalkan. Okay, belakang ni kami punya houseboat. Okay, sebab semalam waktu kami sampai ni dah maghrib. Jadi mula-mula nak pergi explore jugalah. Tapi memandangkan kita risau lah sebab tempat lama dia tinggalkan. Kita tak boleh deny lah ada benda lain. So kita elakkan. Kita tengok begini. Ni lobby dia sebenarnya, kan? Lobby dia. So ni counter saya rasa. Ni barang-barang kat lobby semua dah pecah. Siling pun dah tertanggal semua. Okay, jom. Okay, setakat. Okay, ni jalan naik atas dia. Ni saya rasa mungkin sebahagian daripada bilik dia. Nampak kan? Tingkap dah tenganga tingkap dia. Dan ada kompresor pun dah tertanggal. Buat quick visit lah. Sebenarnya tempat ni cantik. And then memang kita nampak potensial tinggi. Tapi kata faktor tertentu ditinggalkan. Nak naik tangga ke? Nak naik jalan? Tapi curam kat sana ni. Dia pun dah tebal lumuk ni. Tengok sekejap. Oh. Tolong nampak cai. Habis tak nampak. Zon A. Suit A, Kelisa 1. Seluang Belida. Okay. Zon B. Suit B. Tu. Kali. Jom kita pergi zone A dulu. Okay. Lepas tu kita patah balik. Apa dia? Ada mana? Oh, ada mana? Okay, ni dia tempat singki. Ni rasa macam dewan makan kot. Macam kan? Macam dewan buat apa-apa. Tumbuh. Oh, cantik ni sebenarnya. Yang ni beranda dia facing ke bawah. Facing ke laut lah. Saya tak pernah nampak ni sebab spek tu dalam tasik semalam. So nampak jelas melalui skrin telefon berbanding dengan tengok dengan mata kasar. Ni taman permainan dia. Air jalan dia teruk tu. Penuh pokok ni. Daun pokok, daun kering. Okey, ni rumah dia. Rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat. Ada 4 unit. Ada kena tebal dia punya daun ni. Rumah ni dia berapa tingkat ni? Setingkat ni kan? Dia 2 tingkat atas ni. Ni tapak bawah dia. Dia terletak di lereng bukit lah sebenarnya. Sayang, serius sayang. Ni pintu masuk dia. Oh, bilik kan? Bilik. And then ni mungkin 2 unit kot. Belah kanan, belah kiri. Ni belah kiri. Yang mana tak boleh masuk lah. Okay, jom kita seterusnya. Ada apa ni? Pentas kan ya? Pentas. Tu kita naik benda sana tadi. So kita pergi ke zone A tadi. So kita cover zone B pula, tengok apa yang ada. Ni saya rasa mungkin dewan makan dia. Oh, tengok. Selamat tak air? Ni tengok pemandangan belakang. Lampu-lampu nak jatuh. Okey. Okey, kita tengok pemandangan belakang sini. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ni kita dapat pemandangan laut ke sana. Mungkin saya rasa kat ni tempat makan. So makanan tu boleh. So sini aku ada meja-meja yang mana orang susun facing laut lah kan. Ni apa ni? Risau ke? Ketak ni. Tak ada apalah, ni tebing tinggi lah. Okay, jom next. Okay, ni kabel-kabel ni. Ni biasa kabel yang selalunya kalau orang nak curi, dia curi kabel ni. Okay, ni kawasan dapur dia lah. Dia bayangkan ni bersih semua kan, mesti cantik kan. Ni kawasan apa? Tandas awam kan. Tandas awam.
Hari kalau dapat apa berbahaya bagi tahu. Tapi tak nampak. Tapi membayang berharap bergantung pada telefon je. Sebab kat telefon dia sharp sikit. Mata Abi tengok terus, dia blur. Okey, yang ni pun sama macam tadi lah. Satu unit tak berkunci lah bilik-bilik ni. Masya Allah, teruknya. Oh, rasanya takat ni je kot. Sini dah daun-daun. Jauh lagi dah. Jauh lagi sebenarnya. Sini daun-daun penuh kat jalan raya ni. Kita risau lah something yang bersembunyi dekat celah-celah daun kan. Kita nak apa-apa berlaku lah. Ni pintu buka tak terang esok? Tak mau lah. Tapi kena kata memang kalau ikutkan dia pergi berita lah. Ini berita tak rasmi. Sebab kita tak dapat jumpa berita-berita rasmi. Tapi berita-berita yang kata tempat ni ditinggalkan sekitar 2019 atau 2020. Kalau mungkin 2020 mungkin disebabkan oleh COVID, pandemik. Tapi kalau mungkin sebelum tu lagi lah. So tak sure yang mana satu. Tapi yang pastinya kalau betul lah 2019 2020 dia tutup. Tempat ni dah sekitar mungkin 5 ke 6 tahun. So mungkin logik lah 5-6 tahun ditinggalkan. Inilah keadaan dia yang betul-betul tak diuruskan. And then kita nampak ada kerosakan tengok dapur dia. Masya Allah tengok. Ni apa cerita ni? Apa tanah-tanah gembur-gembur ni? Dapur dia lah ni. Di mana kita ditinggalkan. Kerosakan dia bukan kerosakan sebab ditinggalkan semata-mata, tapi saya yakin macam ni kan. Tak tahu mungkin ni kabel-kabel elektrik juga ataupun pendawaian apa benda tu dah. Nampak macam dia sengaja dicabut. Dan ni yang ada sebahagian yang dicabut ditinggalkan. Okey, kita kembali semula ke kita punya houseboat. Kita daripada depan tu tadi. Tapi yang ni ada jalan ke belakang. Tak tahu ke mana. Tak apalah kot. Rasa macam rumah tadi kan. Okey, tu je yang saya boleh kongsikan. Saya pun tak tahu nak simpulkan apa. Tapi umumnya macam saya kata tadi, ditinggalkan, rosak teruk. So kalau katakan nak dibangunkan semula, untuk dihidupkan semula, memang kos yang tinggi. Sebab penutupan tu bukan saja disusuli dengan tinggal, tapi tidak ada pengawasan. Banyak harta benda yang rosak. Dan sebahagian kita tak faham rosak tu disebabkan oleh apa lah. Sebab macam tanah tergembur, dan ni terbarai semua barang elektrik, electricity dia tengok boleh atas. Okey, yang ni daripada, yang ni lah lobi utama hotel ni. Saya rasa ni jeti. Bila orang masuk dari jeti ni, kalau kita gerbang ni, dia naik-naik dia akan check in sini. Depan ni sebab saya baca maklumat, katanya resort ni ada lebih kurang 50 bilik hotel lah. So mungkin sebagian hotel yang kita tengok tadi yang ada 2 bilik semi di kiri kanan tu, lepas tu mungkin sebahagian bilik tu yang kat sini. Mungkin juga bilik kuliah, bilik apa tu kat sini, bilik seminar, ballroom ke sebagainya. Makan belakang ni tadi yang kita nampak macam dia orang makan. Ni lobi dia, atas mungkin pejabat. Tu je nak share kan? Air nak share apa-apa? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.